Masa tu pukul 12 malam. Siti turun kat tingkat 1 sebab dia nak tambah makanan dekat stray cat. Selalunya dia tambah makanan tu lepas asar. Dan memang ada bekas makanan, ada air untuk 4 hingga ke 11 ekor lah dekat stray cat, dekat situ. Kadang-kadang Siti bagi makan. Kadang-kadang budak lelaki tingkat 9, kadang-kadang makcik tingkat 12 yang bagi makan. Tapi hari tu tambah awal sebab esok tu dia ada hal dia tak dapat nak buat. Tingkat 1 tu dia kata memang kotor sikit lah dan keadaan tu gelap. Tempat parking kereta dengan motor ni kira ground floor kot Syafa rasa kan. Budak-budak ni, budak lelaki remaja-remaja ni suka lepak kat situ. Jumaat malam Sabtu dan Sabtu dan malam Ahad, hari-hari lain-lain tak ada sebab sunyi lah. Khamis malam Jumaat masa tu. Nak dijadikan cerita, lepas selesai bubuh makanan ni, usap-usap kucing kat situ, dia kutip sampah-sampah sikit, dia kumpulkan sikit kat penjuru dinding tu, tiba-tiba Siti rasa macam ada angin kuat. Dan angin tu pula membawa satu bau macam bau bangkai yang sangat busuk, dia kata. Memang biasa dah, dia kata bau-bau macam tu. Dia buat tak tahu je lah. Baru nak tekan lift nak balik ke rumah, tiba-tiba ada orang cuik bau kiri dia. Ya Allah, ya Tuhan, korang tahu tak apa dia nampak bila dia paling? Dia paling belakang orang yang ciut dia tu, badan tanpa kepala korang. Tangan, kuku, panjang, baju putih, penuh dengan cecari merah. Terus Siti kata dia tak jadi tekan lift, dia kata. Naik tangga menggeletar, seram sejuk, tercungak-cungak, tak jadi balik rumah. Dia singgah rumah mak angkat dia kat tingkat 2, bagi tahu pasal lembaga tu. Jadi mak angkat dia pun cerita, situ memang pernah ada kes orang tamatkan riwayat hidup, terjun daripada flat dia bertingkat 13, tak tahu ke macam mana tah, dia kata betul ke tak. Sebelum tu dia tak percaya orang duk cerita depan lift tingkat 1 tu flat dia orang tu ada hantu. Orang yang tamatkan riwayat hidup dah kena pada diri sendiri, barulah dia tahu, kata Siti.